Ini adalah steamer lantai keluaran daripada Cornell. Dia menggunakan air dan juga kat ujung mop pad ni dia boleh tampal ada kain yang khas dan dia gunakan pemanasan daripada air tu untuk mop kita punya lantai. Mop pad yang didatangkan ada dua jenis, satu untuk kawasan lantai yang kasar dan satu lagi untuk kegunaan kapet. Kabel dia bersambung terus dengan badan mesin tu sendiri dan power off on button dia ada dekat belakang. Ini adalah bekas untuk isi air dia. Korang kena isi air yang demineralize ataupun aku letak je air koi ke something dalam tu. So bila dah isi, just masukkan balik tempat isi air tu ke dalam badan mesin ni dan tekan button on. Power untuk steaming lantai ni ada dua, satu yang normal, satu lagi yang kuat. So bila tekan button yang untuk keluar steam tu, dia akan tukarlah daripada kuat, kurang kuat dan juga off. So bila dia dah keluar wap air tu, korang boleh terus mop dan benda-benda yang susah nak tanggal dekat lantai ke apa, minyak-minyak je bila guna steamer ni memang cover akan jadi bersih dan yang paling bagus dia tak meninggalkan macam belah-belah air tau. So korang akan nampak korang punya lantai di change je.